Okey. Hari ni kita diagnose sikit sebab bukan cerita pasal owner complain, kita diagnose sebab kita nak tahu sistem aircon dia okey atau tidak. Bila kita tengok sini, kita check tadi hijau lah, yang ni saya tengah detect kat dia. Tengok sistem aircon. Kalau kita tengok ni banyaklah sistem, ada yang masalah, ada yang tak masalah. Sekarang ni kita nak tengok sistem aircon. ACC ni aircon. Okey, no code, no fault code. Benda ni lah kita nak, tak ada melibatkan aircon tu ada masalah. Kalau ada masalah, kita akan masuk terus komputer, kita diagnose, baru kita tahu. Tak ada nak tukar, bang, kompresor rosak, tak. Komputer ni bagi tahu kompresor rosak ke, blower ada masalah ke, regulator ada masalah ke. Semua tentang aircon, semua pakai komputer bang. Sebab kereta makin lama makin canggih bang. Kita zaman ni ketinggalan. Kita dah lebih tahun, lepas 10 tahun dah ketinggalan. Kereta dah baru-baru dah. Kita ni baru main kereta-kereta kancil, Vira apa semua. Orang lain dah pakai Ferrari bang. Ferrari. Kita baru pakai kancil bang. Itulah gunanya diagnose ni. Paling penting kita pakai diagnose ni untuk kita check kereta ni ada masalah apa. Jangan main pandai-pandai tukar barang, pandai-pandai tembak blower rosak, pandai-pandai tembak kompresor rosak. Yang tu kita nak. Diagnose paling penting sekali. Kalau nak diagnose kereta korang untuk aircon, boleh datang ke kita orang. Bak kata man, Luncur.